Okay, macam aku cakap, kereta ni bukan kereta biasa Okay, kalau kau bawa kereta ni, kau lalu depan majiran, jiran terus buka lansir babe. Dia nak tengok kereta apa depan ni, dengan bunyi dia yang power. Kau bayang kan. Okay, kau let's bayang, go. Satu lagi aku nak cakap dengan kau, kereta ni bukan pasal A ke B ke C Kalau kau bawa kereta ni, kalau kau tersempat lah dengan brother-brother tu jalan tu, diorang tak tanya kau buat CC apa kan. Yang diorang tanya apa? Brother, boleh test drive tak? Nampak, kereta ni memang jadi idaman sebenarnya. Kau bawa kereta sport ke kereta apa, tapi orang tu tak pandang klasik ni tinggi. Okay, satu lagi aku cakap kau, pernah aku bawa kereta ni kan, aku pernah terfikir aku rasa macam bila aku bawa tu, aku tengah buat audition apa kau tahu? Audition Fast and Furious. Tapi tak ada dapat kejar-kejar polis. Satu lagi yang unik kereta ni, kau tahu, kita kat Malaysia semua right hand drive, okay? Kereta ni unik sebab buatan Amerika. So kereta ni pakai left hand drive. So kau nampak tak unik dia guys tu. Tapi tak ada hal lah, mula-mula memang kekok. Tapi kau dah biasa bawa, on Okay, kalau kau tahu kat ciri-ciri ni, bila aku bawa, aku tengok memang nampak macam klasik, okay? Tapi dia dah modernizekan sikit. Ada sunroof, okay? Automatic transmission, ada infotainment system, semua macam Android boleh main macam biasa. Ada Bluetooth semua, tak ada hal ni. Dia dah upgrade daripada kereta lama, tapi still rasa vibe kereta lama ni. Kau tengok dengan lampu besar bulat depan dia tu. Siapa peminat kereta klasik, memang kereta untuk korang Macam aku memang suka klasik-klasik retro-retro ni. Sebab tu aku ada sebiji. Kau tahu, ada sekali tu aku lalu depan sekolah and aku berhenti parking tepi je. Budak-budak sekolah tengah main bola, stop main bola, berdiri depan pagar, semua nak tengok kereta ni. Kalau kau nak tahu lagi, kereta ni bukan je nampak klasik, tapi ada sikit macam vibe kereta mewah lah untuk kita zaman sekarang ni, okay? So aku rasa untuk orang-orang yang mementingkan gaya mewah dan klasik, kereta ni memang khas lah untuk dorang. Tak rugi beli. Okay, so aku nak cakap untuk korang yang nak dapat kereta yang bukan segala kereta, tapi korang nak dapat pengalaman, inilah Challenger ni lah yang pure punya karakter. So kereta ni kalau aku tengok memang tahun 2016, dah terbelakang sikit, tapi ciri-ciri dia apa semua tak lari jauh dengan zaman sekarang kereta, tahun-tahun latest ni. Lebih kurang je, cuma dia dibuat pada tahun 2016. So satu benda aku nak cakap lah kalau aku cari kereta yang bukan setakat jadi transport, inilah kereta dia, okay? Sebab ini bukan sekadar transport, tapi lambang klasik dan kemewahan.